Rabu 19 Mac 2.43 minit petang. Hari ini aku bermula awal sikit video. Punca dah. Sebab hari ni aku tak kerja lah hari ni. Semalam pagi tadi lebih kurang pukul 5, pukul 6 lah. Aku memang tak tidur. Aku tunggu sebab aku ada order ayam IG ke sepasang. Dengan driver bus lah. Jadi aku tak tidur lah semalam. Dalam pukul 4 lah aku gerak lah. Sampai ke tempat tu lebih kurang dekat pukul 5. Lepas tu driver bus cakap, jam, ada jalan jam dekat Pendang Kedah lah. Aku Kedah kan. Dia terlambat lagi nak sampai. Aku tengok cakap bila. Dia kata tak apa, patah balik lu. Dia kata makan sahur kat rumah lu, lepas tu datang balik. Aku begitu tak boleh lah. Sebab rumah aku, jarak aku ke sana pun, nak stesen bus pun dekat sejam ke, ada aku dapat 40 minit kan. Jadi aku terus ke satu tempat tu lah. Dan kebetulan ada kedai buka. Aku cari kedai lah nak sahur kat situ. Dalam pukul 5 tu aku makan sampai 5.30 tu. Lepas tu gerak kat stesen bus express tu lah. Tunggu dia, betul abang tu call, kita dah sampai ni. Bukan pukul 6.30 baru sampai. Sebab jalan jam kan. Ayam tu yang aku ambil tu ID juga lah. Ini ID yang aku ambil kat itu. Driver bus yang sama juga. ID sepasang. Kecil sikit benda ni lah. Kecil sikit. Okay, jom. Aku tunjuk ayam tu. Yang dah tengok ni reban ni, tuan-tuan tengok. Reban ni. Sebelum ni ada ayam kan, 3 ekor. Ganoi 3 ekor. Sekok jantan, 2 ekor betina. Pembakar dengan induk lah. 2 ekor induk dengan sekok pembakar yang saiz tinggi tu. Itu yang aku kata lebih kurang 90 cm tu. Yang tu baru sekejap tadi aku post. Post guna lori lah. Nanti kalau aku jumpa video post tu, aku upload kat sini. Dia pendek saja. Okay. Tuan-tuan dah tengok kan video tadi kan. Tu lori yang aku post ayam. Dia datang ambil kat rumah. Adalah ayam tu aku post pada kawan ni. Kawan ni lah. Adalah kawan Facebook aku ni. Facebook kat mana aku tak ingat lah. Ni pembakar tu lah. Aku post pembakar tu. Sebab aku nak kurangkan pembakar kat abang aku ganoi. Sebab aku tak biarlah ganoi sekarang ni. Ni reban ni aku baru buang ni bakar-bakar ayam ni. Yang duduk dalam reban kecil tu. Aku letak kat sini. Oleh kerana reban ni dah kosong, dah tak ada ganoi tu. Kan? Dah ganoi dekat dapur dah. Jadi aku lepas baru tadi aku lepas ni. Baru tak sampai sejam ni. Dalam setengah jam. Gitu. Aku lepas. Nampak tu. Yang putih-putih tu. Nampak 2 ekor tu. Yang tu IG yang aku ambil tadi. Ni aku letak ni dia pun boleh berkawan. Alhamdulillah lah. Lega sikit, aku takut dia berkelahi kan dalam ni kan. Bergaduh kan. Rupanya boleh. Yang lain tu semua anak Oshamo dengan ada 3 ekor asil. Ni asil. Asil balung pacak tu tak elok. Paruh dia elok tapi balung jadi pacak. Nampak tu. Yang ni tu Piru dengan Oshamo ni yang banyak-banyak ni. Sama umur. Tu Piru lebih kurang sebulan lebih sikit. Rasanya 4 dari bulan lepas. 4 dari bulan 2 meletas. Rasanya aku kena tengok balik lah. 4 dari bulan 2. Aku hafal-hafal je tapi aku dah tulis lah. Tu dia. Aku berubah dah habis dah. Cepat makan. Tu nampak. Oshamo tu tinggi pada ni IG. Tak tahulah IG ni nak tinggi kat tinggi aku tak tahu, dan aku tak tahu umur IG ni berapa.
Tu yang paling tinggi tu. Kalau duk kata mereka duk claim ayam IG paling tinggi lah, Oshamo paling tinggi lah, sebenarnya tak betul. Tu yang paling tinggi nampak tu. Ayam Peru. Ayam Peru yang paling tinggi sebenarnya. Yang duk heboh duk cari ayam tertinggi di dunia dengan harga mahal-mahal, tak payah. Beli ayam Peru ya tu, tertinggi di dunia. Betul tak? Ada aku gurau lah. Betul lah ayam Peru tertinggi di dunia kan. Tapi tak boleh lah masuk kategori ayam ni kan. Lain sikit ayam ni. Dah besar kan ni. Ni bakal kampung saya lah aku Peru ni. Ada 5 ekor. Yang atas 5 ekor yang ni. Ada mati sekor dua. Tu standard lah. Lepas tu yang batch kedua ada lagi 6 ekor. Kecil sikit dah ni. Dan batch 3 ada 3 ekor. Batch 3 tu 25 biji aku beli. Tapi telur dia berbenih dalam 4 biji 5 biji ya. Yang letas hanya 2-3 biji. Dari 25 biji tu meletas 3 biji saja sebab kebanyakan tak berbenih. Ayam Peru tu lah. Telur Peru lah. Lepas tu baru ni aku tanya dalam 2-3 hari lepas. Tanya tuan dia tu. Ada lagi tak telur dia kita habis dah. Sebab dia jual murah ya telur. Licin lah. Lambat habis kena tinggal lah aku. Jadi tak jadi tak. Rasanya tak ambil dah kot telur kan. Ni kalau ikut kira dah 5 tambah 6 jadi 11. Lepas tu ada lagi 3. 14 ekor lah semua ada ni. Kalau semua boleh hidup sampai matang tu ada 14 ekor. Peru. Ni umur semua sama ni. Dengan Oshamo tu sama. 4 hari bulan 2 kata aku. 4 bulan lepas. Lepas ni bulan 2 lah. Bulan ni bulan 3 kan. Kurang sebulan lebih dah kan. Bulan setengah dah kot. Umur ni semua sama. Yang IG yang aku ambil tadi ni baru beli tu. Tu aku tak pasti. Tak pasti umur apa. Mungkin muda lagi pada Oshamo ni kot. Sebab IG kan tinggi je saya dah. Tapi kalau tengok tu Oshamo tinggi lagi lah. Sebenarnya kan aku ni suka bani-bani ayam. Aku boleh nak bagi semua sama umur. Letak sekali tengok yang mana pun besar. Sebab tu nampak tak? Peru ni. Nampak dengan Oshamo tu. Menetas sekali. Peru kalau ikut yang orang kata kan 28 hari. Tapi bila korang tak bukan 28 hari, 27 saja. Oshamo ni 20 hari. Jadi tu nak aku buat bagi dia menetas. Aku akan letak contoh telur Peru aku masuk dalam incubator 1 hari bulan. Dia ada 7 hari kan. 20 dengan 7 hari bulan. 27. Peru 27. Peru tu Belanda lah. Belanda ni 27 hari, 27 hari mengeram baru menetas. Oshamo 20. Bukan 21, 20. Ikut incubator lah. Kalau incubator yang jenis kurang panas dia 21. Tapi incubator aku tu yang satu tu 20. Aku buat incubator tu kira 20 lah. 20 hari. Jadi kalau aku nak masuk telur ayam Peru awal 7 hari. Contoh aku masuk ayam Peru 1 hari bulan. Telur ayam Peru. Lepas tu 7 hari bulan baru aku masuk telur ayam ni Oshamo. Jadi menetas sama. Betul tak? Yang hasil lewat sehari 21. Ada yang 20 dan 21. 20 pun dia hujung-hujung. Sebab tu aku sekarang ni kalau aku nak ram hasil, aku akan ram hasil tu aku buah awal sehari. Oshamo aku buah hari kedua. Jadi kedua-dua akan menetas sekali. Tapi dengan syarat incubator yang sama. Sebab incubator yang satu lagi dia panasan dia sama. Tapi kipas dia tak kuat lah. Bila kipas dia tak kuat tu dia jadi macam kurang panas bila kita pegang telur dah. Tapi bila kita check dengan termometer yang luaran tu yang aku beli tu, suhu sama. Incubator lain tapi kepanasan tu kurang sikit. Pada sekarang ni aku naikkan sikit suhu dah. Tu aku cerita di lain kali lah. Kan hari ni aku cuma nak cerita tentang ayam je lah. Ni aku sebab aku baru lepas ni. Anak-anak Oshamo ni banyak lagi, ada lagi. Tapi duduk dalam reban tu lah. Reban didik tu, reban kecil tu. Aku ambil Oshamo.
Jantan lah sini. Ya ni betina. Ni 2 ekor lah sampai kali ni. Kita tengok tu sama dia tinggi lagi. Cuma dia gemuk lah. Kalau gemuk dia katanya muda sikit kot daripada bersama. Kita tengoklah pembesaran dia macam mana lepas ni. Tapi yang pasti yang paling besar dan paling tinggi yang ni lah, Turki ataupun Belanda ataupun Peru. Aku tak pasti. Peru tu mungkin Peru apa negara ada Peru apa nama? Peru. PERU mungkin sebutan dari nama negara tu. Belanda pun ada negara Belanda. Turki nama negara Turki. Yang pasti bukan tiga negara tu kot. Yang ku tahu berasal daripada Amerika. Yang Peru ni. Yang aku baca lah, maaf lah kalau silap. Cuma sebutan dia Peru, Belanda, Turki. Tapi sebenarnya bukan berasal dari negara tu tersebut. Sebenarnya aku nak cari kalau boleh kan, perancangan aku yang mula itu lah tentang yang Peru ni. Aku nak cari 4 jenis yang aku minat. Aku minat 4 jenis warna lah. Royal Palm satu. Royal Palm ni dia putih ni kat tepi atas belakang tu dia ada hitam. Yang tu paling cantik, dia macam Red Indian ni orang panggil, macam orang Red Indian yang bulu-bulu banyak lah. Royal Palm, lepas tu ini ya. Black Spanish. Apa panggil? Black Spanish Turki. Tak aku macam ni. Yang kecil je aku tak pasti pada, tapi Black Spanish je. Nama dia Black Spanish Turki. Lepas tu nama dia Red Bourbon. Red Bourbon tu dia merah-merah sikit oren tu. Dia macam tu. Dia macam tu Red Bourbon apa ni. Tu ketiga kan. Ada satu lagi yang aku nak Naragan set. Apa panggil nama Naragan set. Itu lah kerjaan dah. Tak tahu nak sebut. Naragan set tu dia macam dia putih-putih tak, tapi dia ada hitam-hitam tumpuk macam tu. Part tu kalau boleh aku nak setiap 4 ekor tu dan 4 pasang lah. Black Spanish, Royal Palm, Naragan set dan Red Bourbon aku tak pernah nak sebut. 4 tu kalau boleh lah. Tapi sekarang ni yang aku tengok ada hitam tu ada, Red Bourbon tu ada, yang Naragan set dan Royal Palm tu aku tak pasti ada tak. Yang ada tu Red Bourbon dengan Black Spanish. Cuma 2 tu lah. Royal Palm tu tak ada. Apa pun kecil lagi aku tak boleh nak kata kan. Tapi sepatutnya kalau Royal Palm dia ada dah warna hitam atas ni. Di atas belakang tu. Dia sepatutnya ada dah. Bukan ni putih ni. Ni tak ada lah. Kalau dari segi ni aku tengok dalam yang lain-lain pun ada lagi dalam 9 ekor pun rasanya tak ada lah. Yang ni aku rasa tu lah. Red Bourbon dah yang ni. Tu. Okey dah. Untuk hari ni aku tunjuk video tentang ayam ni saja. Petang nanti kalau berkesempatan aku buat satu lagi video. Dan aku cuba post pada malam ni juga 2 video kalau boleh lah. Okey. Dah ini cuti, ada masalah sikit.